Ada tak yang dah diet tapi berat susah nak turun? Sebelum tu jangan lupa follow saya dan klik ke semua button di sebelah kanan. Antara benda yang kita kena tengok kalau kita dah diet tapi susah nak turun ni, kita kena tengok kita punya metabolisme badan. Kalau nak naikkan metabolisme badan, antara nutrition penting yang kita kena cukupkan adalah protein. Kena ambil protein yang cukup melalui kita punya pemakanan. Lepas tu kita kena tengok juga kita ambil makanan tu, kalori dia tu macam mana. Kadang kita tak nak makan nasi sebab kita nak diet kan. Lepas tu kita nak diet, kita makan biskut, kita makan roti. Tengok-tengok kalori dia tu dah sama macam kalori nasi. So kalau korang tengah diet, korang kena perhatikan dua benda ni, protein dan juga kalori pemakanan setiap hari. Kalau nak turunkan berat badan, saya boleh guide cara yang sihat melalui pemakanan. Kalau berminat boleh komen diet ataupun boleh terus DM.